Selamat petang-petang, geng. Okey, geng. Petang ni aku nak pancing sepat lagi, geng. Dekat pot macam ni, geng. Ni macam ni. Tadi aku nampak ada dia makan rumpai air tu, geng. Dia makan rumpai air dekat situ dan 2-3 kali dia boiling dekat lubang tu dan lubang ni, geng. So aku target dekat sini lah tadi. So aku target aku nak main dekat area sini sebab aku dah masuk kat dalam, memang tak ada kelebat ikan sepat yang main, geng. Jadi dekat sini aku kena buat lubang dulu. Jadi tanpa membuang masa, jom aku nak buat lubang pancing aku dulu. Kemudian aku kena panggil dia main dekat lubang aku baru buat, geng. Okey, teruskan menonton, geng. Kita tengok apa jadi hari ni. Okey, geng. Aku gunakan pelepas sawit macam ni, geng. Kemudian aku kena buat, nampak tu, geng. Aku kena buat lubang. Buat macam ni. Ya. Okey. Dengan harapan sekejap lagi dia main kat sini. Okey. Mana aku ada 1, 2, 3 lubang. Okey, geng. Biasa aku panggil ikan sepat tu, geng. Aku gunakan roti, geng. Panggil dia roti dan buah kelapa sawit. Pertama aku kena panggil guna roti dulu. Sekejap lagi aku potong buah sawit, geng. Letak kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tepat, geng. Cubaan ketiga baru dia masuk. Okey, geng. 2 lagi lubang, geng. Ini buah sawit, geng. Aku kena potong kecil-kecil, geng. Potong kecil-kecil, susah macam ni, geng. Nanti aku akan baling dekat lubang yang aku buka tadi lah. Okey, geng. Aku dah cari-cari, geng, banyak ni. Nak baling kat lubang tu satu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke sasaran. Alah, tak masuk sepenuhnya. Sikit je. Okey, geng. Untuk petang ni, geng, aku nak cuba guna umpan cacing, geng. Okey, geng. Macam ni, geng. Dia ambil tak, geng? Aku nak cuba. Sekarang ni ikan dia dah timbul. Sana dia dah timbul. Situ dia timbul. Lubang sana pun ada juga, geng, dia timbul. Aku nak try lubang ni dulu sebab dia paling dekat dengan aku, geng. Okey, jom, geng, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam aku dah turun mancing sini, geng. Boleh tahan jugalah naik dalam 5 ekor semalam dalam masa sejam. Tapi semalam umpan lumut, geng. Takut dia nak ambil lumut je dekat sini ni. Okey, geng. Dah lama aku tunggu ni, geng. So aku ambil keputusan, aku cuba tukar umpan isi ayam pula, geng. Cacing tak laku. Pakcik, sini cacing tak laku lah, pakcik. Aku tukar pakai umpan isi ayam. Macam ni. Try sana. Dia timbul banyak, geng. Banyak dia timbul tu. Situ pun banyak tu. Sana pun banyak. Cuma yang dekat sini semalam aku dengan Abang Fadli try pakai lumut. Dia ambil, geng. Umpan lain tu dia tak nak ni. Tak apa, hari ni aku try pakai umpan ayam pula. Lepas cacing tadi dia reject macam tu je. Cuba pakai isi ayam. Harap-harap dia nak ambil. Banyak.
Naik pun. Alhamdulillah, first strike geng. First strike umpan isi ayam geng. Mantap lah. Alhamdulillah. Jenuh nak naikkan dekat sini geng. Dapat pun. Alhamdulillah geng. Strike pertama geng kat spot ni. Kat sana dia dapat. Timbul banyak geng. Aku tak tahu pasal apa dia tak nak. Dia tak berapa nak ambil umpan geng. Cuba lagi geng, cuba lagi. Dah merintik geng. Hujan rintik dah. Baru makan seekor. Ada dia ambil. Alhamdulillah seekor lagi geng. Huhui. Alhamdulillah seekor lagi. Tak adalah besar sangat. Kecil je ni. Okey. Lubang ni pun banyak juga ni. Cuba. Takkanlah dia tak nak ambil kan. Hujan panas geng. Hujan panas pula. Seekor lagi. Alhamdulillah. Jatuh. Ya. Tang ni tak besar-besar lagi geng. Belum besar-besar geng. Dalam 3 jari setengah ni. Layan kan. Alhamdulillah, seekor lagi. Mantap, alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah. Strike yang keempat tadi geng. Aku ingat tak boleh. Rupanya dia nak ambil je ayam. Cuba lagi geng, dapatkan lagi. Top up lagi geng, top up lagi. Asyik ada 3 lubang. Bolehlah cuba-cuba lubang-lubang mana. Lubang tengah tu tak dapat lagi tu. Lubang ni dah ada. Lubang hujung tu pun dah dapat dah. Lubang tengah tu tak ada. Belum dapat lagi. Okey kan, pindah sana kan. Tengok dia makan roti tu, meriah. Meriah dia makan roti tu. Seronok dia makan roti tu, tengok. Makan sawit pun meriah. Lambat sikit lah dia nak ambil umpan dekat sini. Lambat. Kecuali umpan lumut ni. Kat sini memang dia nak lumut. Nampak gaya dia geng. Ikan dia kurang ramah geng dekat sini. Yang aku tahu pot ni geng, Dia nak umpan lumut sebenarnya. Sebab semalam aku dah datang sini mancing dengan Abang Fadli. Umpan lumut. Galak dia ambil geng. Aku datang hari ni tak ada umpan lumut.
Aku cuba pakai isi ayam, alhamdulillah naik juga dalam 4 ekor geng. Tu pun tak adalah kasar sangat geng, dalam 3 jari setengah macam tu je. Tapi apa-apa hal, tu rezeki aku, alhamdulillah. Nampak gaya dia geng. Cuaca pun dah mendung, dah gelap. Ni pun dah hujan renyai geng sikit. So sebelum dia melebat, aku stop dulu. Kita jumpa di next episode geng. Okay geng, yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Akhirnya hujan juga geng. Wah, lebat lebat.